Ringan je. Tu boleh lambung lagi, ringan, tak ada masalah. Sebab apa? Berat dia 6.6 saja. Dia akan dapat bag macam ni tau. Okey, package yang korang dapat ni dia bagi sekali dengan dia punya pump, pack dia dengan tali. Ni dia punya layer luar dengan dia punya pole Kita je hamparkan Okey, bila dah macam ni kan, pump ni korang jangan masukkan je. Okey, kita start pump Sekejap je, sebab apa? Tiang dia ada 4 je. Bukan korang nak pump tilam. Nampak tau? Okey, bila dah macam ni kan, korang boleh naikkan dia supaya dia lagi mudah untuk korang pump. Okey, nampak dah siap So yang ni bila korang cabut, angin dia takkan keluar. Tu yang bagus je. Sini dia ada velcro strap, kita just lockkan je. Buat untuk ke part 4. Okey, ada yang kata kan, terbang kan, dia ada bagi pack ni. Untuk keliling dia ni, dia ada tempat pengikat ni. Ini aku dah ikatkan pack. Kalau tak cukup kuat, beli yang jenis panjangnya. Lagi satu dekat atas ni pun dia ada besi tau. Boleh ikatkan supaya dia tidak terbang Outer layer ni, just pasangkan je. Dekat sini, clip kan. Okey, untuk sebelah dalam dia korang tengok dia ada ventilation, ada mosquito net, pintu dia berzip luar ada, dalam pun ada. Nampak tu, memang terbaik Boleh berdiri, kiri kanan ada tingkap. Kita boleh buka dia sebagai ventilation. Bila malam boleh tutup balik untuk privacy. Atas pun ada ventilation. Satu tempat hook ni nak gantungkan korang punya kipas boleh, lantern boleh. Depan belakang konsep yang sama, ada pintu dengan mosquito net. Okey, bila aku baring nampak tu memang selesa Seorang, 2 orang, 3 orang. Untuk 3 orang dewasa selesa. So kat mana kau dapatkan kemah ni? Pump-pump dah terus jadi guys. Harga murah, boleh tekan link kat bawah.